Soalan seterusnya, bagi daging korban yang molek sekali gua ni. Dengar molek-molek. Kalau kita boleh sekilo, kalau kita boleh sebahagian, contohnya sebahagian itu 9 kilo, mudah kira. 9 kilo. Bagi bagian itu sebesar 9 kilo. Faham lagi? Dia ada dua cara pembahagian. Yang sah. Satu tidak sah. 1, 2 sah, yang 3 tidak sah. Bang, yang mana? Yang pertama, 9 kilo ni kita buat 3 topok. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. 3 kilo setopok pertama, sedekah ke orang fakir miskin. 3 kilo setopok yang kedua, kita beri yang bukan miskin. Adik-beradik kita, kakak kita, jiran kita, kawan jabat. Faham lagi? Dan 3 kilo yang akhir, kita dengan anak bini rumah kita. Faham lagi? Anggur kan, bahan kayu keramat dah ingat pula. Tengok tadi, hang gitu hak mah anggur. Kaki kayu keramat cicak 2 botol je cahaya kopi, dah ingat sekarang pula. Faham lagi? Lagi kira ni. Itu panggil, bagi gitu harus. Dah pahala mana? Pahala sikit. Duk viral kan dalam WhatsApp. 3. Faham? Hak tu harus boleh buat gitu. Dah pahala sikit. Dah kalau nak pahala banyak, cara Nabi. Lagu mana? Boleh special, kita tuang korban, ambil setapak tangan. Jolok gitu, akad. Lekat sekilo, lekat sekilo setengah. Tu untuk kita makan dengan anak bini laki kita makan. Lebih serma orang miskin. Itu Nabi buat. Itu paling banyak pahala. Kita fikir kalau nak banyak daging, buat pertama ni. Kalau nak banyak pahala, buat Nabi buat. Kita jawab anak ni, kita nak banyak daging. Faham lagi? Kalau nak banyak daging, beli pasar. Tak payah gerbang. Betul tak? Tujuan korban, sedekah ke orang miskin. Faham? Jadi pilih lah. Mu nak 1/3 tadi harus pahala sikit. Atau cara Nabi, pahala banyak. Betul tak? Dan cara yang 3 yang tidak sah, serama makan anak beranak kita, tak ada orang miskin. Tak pakai rawa habis. Faham lagi? Boleh sebesen, sebeledi bola beti. Nah, ramai kawan-kawan, hari ni nak panggil anak beranak, mak tuk tua apa semua buat sate, tu kawan-kawan jabat BBQ, itu set muslimat pula lusa WWQ. Faham? Banyak pasal nak golek, nak ciluk tepung, nak goreng kunyit. Dah ada pala sekepeng. Apa? Dak beri ke orang miskin? Faham?